Cuba bayangkan situasi ini. Seorang ketua badan pencegah rasuah yang sepatutnya bersara dengan tenang, tiba-tiba tekan minyak di saat akhir. Menarik bukan? Jom kita sembang santai tentang apa yang sedang berlaku dengan Tan Sri Azam Baki sekarang. Biasanya, kalau orang dah nak bersara, macam beliau yang dijadualkan bersara pada 12 Mei ini, mereka akan mula kemas meja atau buat sesi perpisahan. Tapi tidak bagi Azam Baki. Beliau nampaknya sedang melalui pertarungan terakhir yang cukup agresif sebelum melepaskan jawatan. Apa yang panas sekarang adalah langkah SPRM mencadangkan pendakwaan berkaitan projek semikonduktor yang melibatkan pelaburan dengan syarikat Britain, ARM Holdings. Kalau kita tengok secara halus, tindakan agresif Azam Baki di saat akhir ini sebenarnya mengundang 1001 persoalan tentang motif di sebaliknya. Kita semua ingat bagaimana lantangnya Rafizi Ramli mendedahkan pelbagai skandal besar negara, termasuklah kritikan beliau terhadap integriti kepimpinan SPRM itu sendiri. Malah, Rafizi juga pernah berdepan dengan siasatan daripada SPRM selepas pendedahan berani yang beliau buat. Jadi, bila tiba-tiba SPRM nampak proaktif menyiasat projek strategik sekarang, ia seolah-olah mengesahkan bahawa kebimbangan yang disuarakan Rafizi selama ini memang berasas. Malah, langkah SPRM ini boleh dilihat sebagai satu cubaan untuk mengimbangi persepsi rakyat. Selepas sekian lama Rafizi menjadi mangsa tekanan kerana keberaniannya membongkar kepincangan sistem, tindakan drastik Azam Baki di penghujung penggal ini nampak seperti satu pengakuan secara tidak langsung bahawa memang ada sesuatu yang tidak kena dalam tabir urus yang perlu dibersihkan. Secara halus, ia membuktikan bahawa desakan reformasi yang diperjuangkan oleh Rafizi bukan sekadar retorik politik, tetapi satu keperluan mendesak untuk menyelamatkan institusi daripada terus dipersoalkan kredibilitinya. Kesimpulannya, drama di penghujung penggal Azam Baki ini sebenarnya menyerlahkan lagi betapa pentingnya figura seperti Rafizi dalam lanskap politik kita. Walaupun pernah disiasat dan ditekan, sejarah nampaknya mula menunjukkan siapa yang berada di pihak yang benar. Tindakan saat akhir SPRM ini, sama ada satu grand finale atau sekadar pembersihan imej, tetap tidak dapat memadamkan hakikat bahawa desakan konsisten untuk ketelusan adalah kunci utama. Apa pendapat korang? Adakah korang rasa tindakan SPRM kali ini satu kemenangan buat suara-suara yang selama ini berani mengkritik mereka, atau ada agenda lain yang kita belum nampak?